Orang Melayu dengan Sultan ini tidak dapat dipisahkan seperti ibu dengan anak. Seterusnya, jadi kalau kita melihat takkanlah selama-lamanya perjuangan. Kalau kita melihat Tokoh Paluh, perjuangannya adalah muwajahah bisilmi atau muwajahah silmiyah. Muwajahah silmiyah atau diplomasi. Berhadapan secara diplomasi. Tokoh Paluh dia secara diplomasi tak sampai dengan kekerasan, dengan persenjataan, bil quwwah, tak sampai ke tahap tu Tokoh Paluh. Sebab Clifford nak memburu pejuang Pahang, akhirnya tidak dapat tangkap kerana kaedah yang digunakan oleh Tokoh Paluh, dia seorang yang pandai. Dia seorang yang pandai menggunakan peluang untuk melepaskan pejuang-pejuang Pahang. Dan Haji Abdul Rahman Limpo pun begitu. Tapi ada satu masa meletus satu yang kita sebut muwajahah bil quwwah dengan kekuatan tenteraan. Tapi sebenarnya itu berlaku secara spontan. Tidak ada perancangan. Sebab mereka dalam perjalanan daripada hulu, mereka berkumpul di Kuala Telemong. Daripada Dungung pun dengan cerita nak bertemu di sebelah Bukit Payung. Mereka daripada hulu berkumpul di Telemong, tapi mereka dipintas di situ. Dan dipintas oleh sekitar 25 orang polis dan pembesar Melayu. Ada 3 orang datuk, inspektor ada, konstebel ada, dan 25 orang. Dan mereka anggota polis terlatih. Berhadapan dengan ratusan tu daripada yang tidak terlatih, hanya parang apa semua. Mereka nak pergi ke bandar Kuala Terengganu, nak jumpa tuanku, nak mengadu masalah kepada tuanku. Dan tuanku sebulan sebelum tu dah berjumpa di Kuala Berang. Sempat sembelih lembu berapa ekor, sembelih kerbau. Jamu orang Kuala Berang di April, sekitar 4, 5, 6 April di Kuala Berang oleh Sultan Sulaiman. Ini kita nak melihat persepsi. Saya cuba nak merungkaikan situasi yang berlaku sama seperti hari ini. Orang Melayu dahulu tersepit antara beberapa dimensi, sama seperti hari ini. Dalam politik kepartian pun sama. Dalam keadaan ini tersepit. Jadi bila kita tidak boleh mengikut